Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel, geng. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okey, geng, pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi, episod 63. Jadi pagi ni aku bawa korang ke lokasi lama tapi dah telah diperbarui, dekat Telugum. Okay, kau boleh tengok belah kiri aku ni, Powertech kan, Powertech ni macam dah habis kerja Powertech ni. So dia dah buka laluan tu. So belah kanan aku, kau boleh tengok Pulau Konet. Ni pantai dia. So aku main di sini lah. Kau tengok mancing aku dah terpacak, cantik, molek satu tu. Sekarang ni awal lagi, geng, dekat pukul 8. Okay, pukul 8 pagi. Aku bawa sepatang joran je sebab aku naik motor cabuk aku ni. Kereta aku ada masalah sikit, jadi aku pakai motor lah. Udang aku, umpan aku ini aku pakai udang. Ada udang aku pertandingan mancing hari Ahad lepas, ada lagi balance. Jadi aku nak habiskan lah. So untuk meneruskan misi pada pagi ni, aku harap misi pagi ni berjaya, geng. Kawasan ni pot baik, geng. Kawasan ni aku dulu pernah mancing, memang ikan sisik dia banyak lah. Tapi sekarang tak tahulah, aku dah lama tak datang, dah dekat 2 tahun. Dan 2 lebih kurang aku tak datang pot ni. Sebab dia itu dia tengah renovate, dia pasang pipe bawah ni, jadi tak boleh orang masuk mancing. So sekarang ni dah boleh masuk. Aku nak try balik lah spot ni. Jadi pancing aku dah set up, geng. Kita pasang umpan, kita buat first drop pagi ni, okey? Moga ini boleh mendatangkan hasil, geng. Tidak mendatangkan penat. Mantap. Okay, geng, aku dah buat first drop pagi ni. Jadi kita tunggu dia bekok kena makan, okey? Jom kita tunggu sama-sama, geng. Terbaik. Habis umpan aku, geng. Kena ketam. Kulitnya. Aduh. Allah. Kita pasang ni, geng. Balingan ni. Aduh, ketam banyak sini rupanya. Dah banyak ketam pula, pelik aku. Dulu pot ni kurang ketam, geng. Dia dah banyak. Musim pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kau makanlah ikan tebal pipi, sayang. Dik kau. Bongkok lah kau,
Okey, geng, strike geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ada strike geng. Ikan apa? Asal geng. Ayam 15 geng. Lama ke apa? Kita buat pipi. Oi, lawan geng. Oi. Lawan. Oh. Layan geng, kita layan dia. Air dia concol bagi ke tepi. Hai sayang. Relax, santai kita karau kan. Jangan rambut, dah strike ya. Oh, tu dia. Kenapa ni? Oh, glamour geng. Alhamdulillah, first strike geng pagi ni. Glamour. Mak Iloi. Mantap. Tengok. Kau tak ada makan je, kau ada makan. Nampak. Kau tengok. Kau nampak? Dia makan geng. Tapi itulah anak-anak ikan. Anak ikan dia makan. Anak-anak lama banyak geng ni. Tak tahu ikan besar dia kat mana abang. Aduh. Pasang umpan tu satu ni. Lepas tu kita gulung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok dia tekan aku di pancing tu. Oh, dah kena rasa. Sungguh-sungguh dia tarik. Dah kena geng. Jadi dia gulung. Masih dah kena kot. Kalau macam gitu dia makan. Dah kena geng. Dah strike. Alhamdulillah. Aku pakai penggambut hidup ni geng, mudah laras ni. Itu kelebihan dia kalau ikan makan. Apa tu, stopper tu dia akan berajak. Jadi tali tu dia ada ruang lah untuk ikan tu naik turun lah. Naik turun lagi. Dia tak direct tarik pancing. Kalau ikan kecil lah. Tapi kalau ikan besar, dia tarik tu ke bawah lah. Kita punya apa? Apa tengok. Glamour lagi geng. Ni kasar sikit. Tadi tu kecil. Kita tengok dia boleh buka. Kita buka, keluarkan mata ni. Selamatkan dia. Kalau tak boleh kita ambil lah. Tak boleh buka je. Aku kena ambil ikan ni. Tadi aku dah lepaskan dia. Kita ambil lah. Laut. Kita buat balik ni geng. Oi. Lama dia kasar-kasar geng. Kalau kasar lah, ada kecil-kecil juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Makanlah tebal pipi. Kau. Makan tebal pipi. Okay geng, selamat petang. Kali ni aku sambung lagi geng. Episod 63 tadi pagi aku mancing. Jadi petang ni aku sambung lagi mancing habis ke udang. Aku main dekat alam geng, tapi dekat batu panjang ni lah. Batu panjang. Lalu aku main batu pendek tu. Ni aku main batu panjang ni pula. Aku dengan kawan aku geng. Master Zam umpan. Kalau nak udang, cari dia geng. Jangkau apa, semua ada kat dia. Okay. Jadi aku dah buat first balingan untuk petang ni. Tapi sekarang ni kat pukul 5 geng. Memang aku turun cari air jalan buka pasang. Dah pukul 5. Dah makan geng, baru cakap. Jadi pukul 6.30 macam tu kita balik lah. Okay. So apa-apa, stay tune geng. Moga petang ni dia set. Mantap. Ada makan. Bongkok. Kita buat balingan. Apa aku strike ni geng? Dah macam pula ni. Apa benda? Nak ikan ke? Nak ikan geng. Benda ni. Anak glamour lah. Anak glamour apa geng lah. Kau tengok geng. Glamour ni ekor dia boleh pakai makan geng. Patut kali aku kendur ni. Kita buka yang kita lepaskan dia. Moga-moga dia boleh hidup lah. Ketam lah, ketam. Tarik. Dia dah. Tarik. Tarik. Geng. Zam dah strike. Ui, jangan apa Zam? Baik. Lama? Tu ke? Ada ranking ni. Ada tuka mesti ada pari.
Kesian pula. Oh, lubang kau atas air. Lentang dia. Sampai lagi. Oh, ketuker. Mantap. Dapat tuker. Okey, geng. Strike, geng. Oi. Bekap. Bayi. Bayi, Tom. Bayi bekap. Tuker, geng ni. Malah nak pegang, geng. Kita kau macam ni. Oh, relax je, geng. Oh, tu dia naik. Naik kat tu. Tu dia. Tu dia. Dia naik, geng. Tu dia. Kau. Alhamdulillah, geng. Tuker, geng. Mantap. Okay, geng. Tuker ni kita lepaskan balik supaya dia menjadi besar. Bye-bye. Dulu benang. Okay, geng. Ni umpan lah aku. Sekarang dah pukul 6. Okay, aku tak perasan hari ni nak mancing sampai malam. Jadi tukar umpan. Lepas tu kita berserah lah. Okay, jom kita tukar umpan lah. Okay lah, geng. Untuk misi aku ini tak berjaya. Aku mancing pagi, shift pagi dengan shift petang, tak dapat dapat pipi, geng. Dapatlah tadi tuker. Daripada pagi tadi dapat gelama. Lepas tu tadi pun dapat gelama, tuker. Member aku Zam pun dia dapat tuker di seekor. Dia tahu tak bangau. Buang suih. Jadi terima kasih kepada korang sama ni sudah support channel YouTube aku, Mamaku Channel. Aku doakan kita semua panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi, geng, di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.